Perdana Menteri Anwar Ibrahim baru-baru ini membangkitkan persoalan mengenai sikap sesetengah pihak yang dilihat terlalu taksub terhadap isu skandal 1MDB dan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang kini sedang menjalani hukuman penjara. Menurut Anwar, tumpuan berlebihan terhadap satu kes semata-mata mengabaikan hakikat bahawa masih terdapat banyak lagi kes rasuah lain yang turut melibatkan kerugian berbilion ringgit. Dalam wawancara bersama program 101 Timur terbitan Al Jazeera, beliau menegaskan pendirian yang konsisten berhubung skandal 1MDB sambil menyatakan bahawa berbilion-bilion ringgit lagi telah dicuri oleh pemimpin-pemimpin lain. Kenyataan itu mendapat perhatian Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh yang memberikan respons melalui satu hantaran di laman Facebook miliknya. Beliau menafikan bahawa tindakan mereka berpunca daripada obsesi terhadap Najib, sebaliknya adalah berkenaan mempertahankan hak yang sewajarnya diberikan. Bukan obses pada Najib wahai PMX, tetapi mempertahankan hak Datuk Seri Najib yang telah mendapat tahanan rumah yang dikurniakan kepada beliau oleh Tuanku Agong yang sebelum ini. Tambah Akmal, pergerakan mereka bukanlah untuk membantah keputusan mahkamah seperti mana yang pernah dilakukan oleh kumpulan penyokong lain sebelum ini, tetapi hanya mahu hak yang telah diperkenan diberikan sepenuhnya. Kami tidak turun berdemo mempertikaikan keputusan mahkamah seperti yang pernah dilakukan oleh penyokong Datuk Seri satu masa dahulu. Kami hanya mahu hak Datuk Seri Najib diberikan sahaja. Mahkamah dah berikan keputusan ke atas kes beliau, maka kami akur. Tetapi apabila Datuk Seri Najib diberikan hak tahanan rumah oleh Tuanku Agong, maka harus kita semua akur. Beliau turut menegaskan bahawa perjuangan mereka adalah demi keadilan, sebagaimana pihak lain sebelum ini juga memperjuangkan hak pemimpin mereka. Sama juga seperti penyokong Datuk Seri dahulu yang merasakan Datuk Seri perlu diberikan hak pengadilan yang adil. Begitu juga kami pada Datuk Seri Najib. Tiada helah yang lain selain dari hak Datuk Seri Najib perlu diberikan. Dr. Akmal turut mengingatkan bahawa jasa yang pernah disumbangkan oleh Najib kepada negara tidak seharusnya dinafikan. Bagaimana Datuk Seri mempunyai jasa pada negara, begitu juga dengan Datuk Seri Najib Razak yang tidak boleh dinafikan jasa beliau. Maka jangan takut, jangan bimbang ya PMX, katanya lagi.